Sidang media FAM kecoh guys beberapa hari yang lepas kononnya FAM ingin menjelaskan apa yang telah berlaku. Okey, pertanyaan seluruh rakyat Malaysia, wartawan-wartawan dan juga kenapa Malaysia bola sepak Malaysia di-ban dan 7 pemain tidak dibenarkan bermain, dan perkara ini memalukan sepak bola Malaysia tersebar ke seluruh dunia. Dunia sekarang ni menggelakkan Malaysia dan FAM telah membuat sidang media ingin menjelaskan apa yang berlaku, tetapi tak ada apa jawapan yang dapat memuaskan semua pihak guys. Kayaknya lebih baik tak payah buat sidang media sebab kita tetap tak dapat jawapan apa-apa. Sampai wartawan tanya, kenapa Indonesia boleh, kenapa Malaysia tak boleh? Your legal counsel is here employed by FAM. Yeah. Does he have a work permit to practice here? Who? Your legal counsel. If you want to work in Malaysia, you must have a work permit. Is it? Yes? What do you mean? You asking me? Wartawan tanya kepada dia, dia tanya balik kepada wartawan. Ini yang membuatkan wartawan ini jadi marah. Sepatutnya apabila nak buat penjelasan, nak buat sidang media, anda harus bersedia dengan pertanyaan-pertanyaan daripada wartawan. Harus sediakan jawapan-jawapan yang masuk akal. Tapi tidak guys. Sidang media ni jadi kelang kabut. Wartawan mempersoalkan, kalau tak ada jawapan, buat apa nak buat sidang media? Ginilah guys. Dia dalam bahasa Inggeris, tetapi ini saja video yang aku dapat ambil yang ada subtitle. No, I'm sure you're an ex-customs officer. You should know better. the General Secretary of FAM will be suspended from duty effective today, pending further investigations in order to allow an independent committee to carry out the exercise. Tell us when the players arrived in Malaysia and when were the mic cards issued. These 7 players, when did they arrive in Malaysia and when were the mic cards issued? Do you have that now? Sekarang ni wartawan tanya tau. Wartawan tanya kepada FAM, bila 7 pemain ini tiba di Malaysia? Bila? Wartawan nak tarik dia. Dan bila 7 pemain ini mendapatkan identity card, IC lah kalau kat Malaysia, IC. Bila masa 7 pemain ini dapat tarikh kewarganegaraan, maksudnya dapat IC. Saya dia tanya kepada FAM. FAM pun macam kelang kabut lah. Tak tahu. Yang ini pandang sini, yang ini pandang ke sini. Masing-masing tak tahu jawapan. Where? When is the date? And also when the passports were issued. I don't have the exact dates here. But you said the mic cards were issued. Surely you must have the dates. Yeah. Because you submitted these documents. I don't have that the exact date today. I will get it for you. No, because the question I'm asking is, Yeah. it has taken less than 6 months. Then it's a miracle that NRD worked a miracle. For a foreign to come and get a mic card within 6 months. Guys, wartawan Malaysia sendiri persoalkan. Mereka datang sini dan tak sampai 6 bulan sudah diberi mic card. Kalau kat Malaysia mic card lah, kita punya IC tu kan, identity card, kita panggil mic card. 7 pemain tersebut datang Malaysia 6 bulan dah dapat mic card. Ini satu keajaiban. Wartawan tersebut yang bilang begitu guys. Wartawan itu yang bilang begitu ya. It should be more than a miracle. Because there are just stateless people who have been here for 20-30 years and unable to get a mic card. Dan wartawan itu bilang, ada juga orang Malaysia yang udah ada di sini 20 tahun, 30 tahun tapi tak dapat warga negara, tak dapat mic card. Jadi mengapa mereka ini yang baru 6 bulan ada di Malaysia udah ada mic card? Wartawan I want to know that date so that I can ask NRD to explain. Dan beginilah Application January. mereka tidak tahu guys. The application we started is in January 2025. So when were they issued? It was issued in May. May. Yeah. 4 months. Okay, thank Yeah. you. My next question, your legal counsel is here employed by FAM. Yeah. Does he have a work permit to practice here? Who? Your legal counsel. If you want to work in Malaysia, you must have a
work permit. Is it? Yes. What are you asking me whether? No, I'm sure you're an ex-customs officer. You should know better. Yeah. But Just come on the social media path and do your work. no. Wartawan pun dah marah guys. Macam mana nak buat sidang media sedangkan anda sendiri pun nak jawab pun susah. Macam mana rakyat Malaysia nak percaya apa yang FM buat ni betul? Kita ni memang sentiasa di belakang FM kan. Kita tak nak menyalahkan FM, tapi nak buat sidang media dengan kayak begini, dengan caranya begini, macam mana guys? No, he only came here to give a press conference. Press conference. He admitted he was advising you. Sorry? He's advising you on the preparation. Yeah. So does that amount to work? Is he working you came free on of charge? social isn't it? You answer. So is he working free of charge? Okay. I can just say that I'm advising and representing the federation in the context of the FIFA procedure. Okay guys, kepada yang tidak tahu, ini adalah peguam yang diupah oleh FM untuk fight case ini dengan FIFA. Ini dah dia peguam, okay, yang FM bayar untuk lawan FIFA lah. Okay, kalau untuk pengetahuan anda, hujung bulan ini kita akan tahu keputusan 7 pemain tersebut, sama ada mereka dibebaskan ataupun tidak. Hujung bulan ini guys, 30 hari bulan 10 baru kita akan tahulah keputusannya. Yeah, whatever you think you advise, you're here for a fee and you're working. Thank you. I think it's important to add some clarity. So really, we're talking about sort of 3 different entities in this sort of. Okay guys, dia ni adalah CEO Harimau Malaya. Okay, CEO Harimau Malaya. Structure. We've got FM is governance, it's HR, documentation, registration, ethics, legal. So really, that's FM right here. You have the Malaysian national team here. What are we? We're strategy, we're performance, we're technical, we're staff, we're media, we're comms, medical, sports science, logistics, game planning. So that's the national team. And then up here, I think it's important to address is His Royal Highness TMJ. So really, we began this project. I was so dia ada sebut nama TMJ brought into this project by His Royal Highness TMJ's vision. Boleh dikatakan TMJ yang mengetuai lah, okay, pembangunan untuk meningkatkan sepak bola Malaysia. Okay. The visionary, what he's done in football in Malaysia is unprecedented. We are grateful as a national team for his support, but I think it's very important to set the record straight right now and add clarity in terms of what is his role, because I've seen some things in the media, I've seen some things being thrown at him that are absolutely unnecessary. It's borderline ridiculous. So CEO FM ini mempertahankan TMJ. Dia cakap TMJ yang membantulah untuk menaikkan lagi strategi sepak bola di Malaysia, okay, membantu untuk dalam mencari pemain-pemain warisan, macam itulah guys ya. Really, his role as a visionary and what he's brought to this national team, he's been able to convince the government to add additional funding. So that funding goes towards the national team in terms of professionalism. Dan TMJ berjaya memujuk kerajaan Malaysia untuk memberikan dana tambahan kepada FM. Macam itu guys. Bringing a world-class staff like Peter Klimowski, like Dr. Craig Duncan, one of the best sports science. Dan TMJ juga membantu FM dalam mencari coach. Coach sekarang ini, Coach Peter adalah hasil daripada pencarian oleh TMJ. Staff, doktor, kesihatan, semua daripada TMJ. Itulah apa yang dijelaskan oleh CEO FM ni ya. Performance doctors in the world. Myself, Stanley Bernard. This is a world-class staff we have in the national team. And the professionalism that we bring comes from the vision of TMJ. Dato', happy Diwali in advance. Thank you. Same to you.
who identified the 6 or 7 players. FAM, correct? Yeah. Okey, wartawan tanya guys, siapa yang mengenal pasti 7 pemain ini? Adakah FAM? Dan beliau jawab, ya. Okay, who within FAM who identified them and based on what? What is the justification of this particular 7 players? Why not Harif Diol? Why the 7 players? Okay. That was identified because after the recommendation from the coaches. Which coach? Okey, so sekarang ni dia bilang 7 pemain tersebut adalah direkomendasikan oleh coach Malaysia yang baru ni, Peter. Please. Sorry? Which coach? Who? Agent, not coach. No, the agent. We got it from the agent. So who is the agent, please? That I don't have the documents here yet. I will let you know. Okay. I'm going back to what you said earlier, sir. You said, and I quote, someone from Vietnam had apparently lodged a complaint. FAM juga telah mengakui ada seseorang daripada Vietnam, bukan Indonesia tapi Vietnam, yang telah mengajukan aduan kepada FIFA selepas Vietnam kalah besar kepada Malaysia. FIFA pun dah mengakui ada seseorang yang membuat aduan kepada FIFA selepas game Malaysia lawan Vietnam. Jadi sebab itulah aku cakap 100% memang daripada Vietnam, bukan daripada Indonesia. Indonesia memang tak ada kena-mengena. Ramai yang salah faham ya. You justify that statement, please, because FIFA does not reveal. So how do you come to the conclusion that it's from Vietnam? No, we believe an individual. So you believe it's not? We believe an individual has made a complaint to FIFA. So it's fair for us to write that. Sorry? It's fair for us to write that it's not conclusive, but it's believed to be an individual from Vietnam. Yeah. Kalau setakat itulah nak bagi tahu, kau tak payah buat sidang media. Buat press conference ataupun sidang media macam tak ready nak jawab. Wartawan punyalah jenuh bertanya kenapa FAM tak buat macam sebelum ni match deals yang dikatakan pemain warisan tetapi tak layak untuk berhasil Harimau Malaya kerana Susu Jalur keluarganya Susu Jalur Datuk Nenek boleh pula bagi maklum balas kepada rakyat Malaysia seperti negara jiran kita Indonesia, beritahu rakyat dia mengenai pemain-pemain warisan, Susu Jalur pemain warisan, tapi tak berlaku pada 7 pemain warisan yang digantung ni. Dan akhirnya jawapan daripada Timbalan Presiden FAM sendiri. Okay, we will take note of it. Walaupun ayat-ayat dia tu tak clear, tapi aku faham daripada jawapan dia hanya ambil maklum saja apa wartawan tu cakap. Aku pun tak faham. Mungkin dalam mulut dia penuh meruku ke, tengah makan sirih ke. Ini yang dimaksudkan hanya mahukan penjelasan. Sidang media aku rasa nothing, tak ada apa-apa pun daripada sidang media FAM. Hanya maklumkan Setiausaha Agung FAM digantung tugas disebabkan siasatan FIFA ke atas kesilapan dokumentasi. Keputusan rayuan FAM pada 30 hari bulan 10 akan diketahui, akan diberitahu FIFA dan minta rakyat Malaysia bersabar. So kalau setakat itulah nak bagi tahu, kau tak payah buat sidang media. Buat keluarkan statement macam biasa dah cukup kot. Orang Malaysia sendiri tak puas hati guys dengan sidang media FAM. Setakat itu saja tak payah buat sidang media FAM. Kami tetap tak dapat jawapan. Harapkan sidang media ni ada sesuatu yang kita belum tahu sebelum ni, iaitu kesilapan apa sebenarnya. Betul, dekat mana silapnya dokumentasi, apa benda yang silap. So dan aku tengok jawapan-jawapan daripada Timbalan Presiden FAM tak clear. Aku rasa macam tak ready. Aku rasa memalukan lah. Aku rasa pergi sambut raya dulu lah. Rayuan kepada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA bukan bertujuan menafikan kewujudan dokumen, sebaliknya jelas Peguam Sukan Antarabangsa yang mewakili FAM, Sergey Vitos, ia bermatlamat menjelaskan bahawa tiada sebarang pemalsuan dokumen dilakukan mana-mana pemain atau Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sebagai sebuah organisasi. Beliau menambah, objektif utama rayuan itu adalah untuk membatalkan keseluruhan seksyen hukuman yang dikenakan. Rayuan tersebut juga adalah bagi membuktikan kesalahan tersebut tidak berpunca daripada pemain atau pihak pengurusan FAM. Bagaimanapun, beliau menegaskan jika terdapat kesalahan dalam isu ini, kesalahan itu wajar disasarkan kepada individu yang bertanggungjawab secara peribadi. Selain itu, Sergey turut memaklumkan kini siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti bagaimana dokumen yang dipertikaikan itu telah disediakan.
Jelasnya FAM tidak menafikan kewujudan dokumen yang menjadi pertikaian, tetapi ia disediakan mengikut ketetapan Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Guys, panas lah guys hari ni cuaca guys. Siapa yang tadi tengok sidang media khas FAM? Mungkin ada yang tertunggu-tunggu dengan keputusan FIFA tentang 7 pemain warisan tu kan, tentang yang apa yang digantung tu kan selama setahun tu. Tapi kita dapat benda yang mengecewakan. Kenapa? Yelah, dia cerita balik kronologi lah. Yang tak fahamnya tu FAM digantung. Aku tak tahu sebab apa. Pasal aku pun tak follow benda-benda macam tu. Cuma yang aku tahu skor Harimau Malaya je yang aku nak tahu kan. Lepas tu dengan Uncle Mutu tadi. Uncle Mutu makan sikit Uncle Mutu kan. Kena desak dengan wartawan gila-gila tu. Makan sikit ni, nak raya ni kan. Jangan tak makan. Kena hentak macam itu. Saya pun tengok pun risau juga tu Uncle Mutu. Lepas tu lagi apa lagi guys? Bagi aku tak ada apalah guys. Sidang media tak seperti apa yang kita harapkan, tak seperti apa. Betul guys, ramai orang Malaysia yang kecewa. FAM tu nak adakan sidang media, kononnya nak bagi penjelasan, tapi tak ada apa-apa jawapan yang kami dapat. Masih menjadi tanda tanya sampai sekarang. At least kita nak tahulah apa dokumen yang dipalsukan tu dan siapa yang memasukkannya. Kalau bukan FAM, mungkin FAM jawablah, oh ini ejen, dokumen yang dipalsukan adalah itu. Begitu jawapan dia. Itu yang kami rakyat Malaysia nak tahu. Tapi buat sidang media just nak menjelaskan kronologi saja. Baik, tak payah buat sidang media. Betul tak guys? Apa yang kita inginkan. And then bagi aku bila diorang tanya tentang mana all the evidence tentang heritage player tu kan, bagi aku mungkin dia tak nak keluarkan sebab takut benda tu bercanggah dengan apa yang dengan FIFA ke, kita tak tahu. So kita tengoklah yang baik-baik je lah kita minta. Bagi aku tak ada pemain warisan, insyaAllah player Harimau Malaya yang sedia ada pun Alhamdulillah dah cukup dah guys kan. Cuma cakap kita kena chill, tenang, relax je lah kan. Apa-apa pun guys, sidang media tadi aku tak tahu, memang sidang media kacip kot aku rasa kan. Macam tak get ready dengan soalan-soalan daripada wartawan, macam tak buat research. So Uncle Mutu makan sikit okay? Apa-apa pun happy Deepavali Sebenarnya dia satu penjelasan yang konkret, jujur, telus. Dia selesaikan masalah ni semua, betul tak? Dia hanyalah kejujuran dan ketelusan dalam setiap penjelasan tu yang akan boleh orang kata menyelesaikan dan membeli balik kepercayaan penyokong, kepercayaan rakyat Malaysia yang lain-lain ni terhadap pendaftaran, jabatan pendaftaran, agensi kerajaan dan sebagainya lah. Besides demand, Fatih, I think the other problem is ramai yang nauseated, nyampah because of the wayang kulit yang berlaku. Yang ini sabotage lah, kononnya ada orang jealous dengan kami lah. You know, I mean, come on, we are 123 in the world. SEA Games level pun tak consistent. No one's talking about it. No one's worried about it. Ini apa yang saya rasa lah, yang diorang cuba alihkan ataupun yang diorang cuba mainkan persepsi sekarang ni adalah supaya pertuduhan tu tak berat. Sebab macam Haris cakap tadi, pertuduhan tu, perkataan-perkataan yang digunakan dalam pertuduhan tu adalah satu perkataan yang orang kata berat lah. Mana boleh FAM pandai-pandai dia je membuat kepalsuan ini. Mana boleh? Di Malaysia ni kuasa tu bukan ada pada badan itu. Misalnya parlimen, kuasa bukan ada pada parlimen. Orang atas lagi boleh jadi Perdana Menteri, boleh jadi speaker, boleh jadi orang tu. Malaysia ni tak ada benda yang telus. Semua benda yang palsu. Dalam arti kata, you don't know what you are dealing with. You don't know. Mana boleh FAM pandai-pandai dia je membuat kepalsuan ini. Mana boleh? Dokumen tu bukan dia yang sediakan. Idea pun dia tak timbul ni. Idea nak tipu FIFA ni bukan dia punya idea. Bukan dia. Ya. Orang yang nak tipu FIFA ni orang yang merasa dia tu lebih kuat daripada FIFA. FAM ni satu affiliate FIFA. Dia kena pecat. Apa nak buat kan? Ini mujur dia tak kena pecat. Okey, faham ya apa yang dia cakap. FAM, okey, ada yang bilang FAM ni menipu dalam urusan dokumen. FAM tak ada kuasa guys. FAM tak mampu untuk membuat
apa yang dituduh lah. Banyak orang fikir FAM menipu urusan dokumen. Tak, FAM hanya badan bola sepak saja. FAM tak ada kuasa pun, tak mampu pun untuk membuat dokumentasi yang palsu. Begitu guys, maksudnya guys, kalau betul ada pun mungkin daripada pihak kerajaan ataupun pihak yang lebih tinggi lah, katanya begitu. Denda je 1.8 juta. Denda pula, denda pemain. Denda pemain dengan FAM dengan denda tu dia boleh carilah duit di Malaysia, banyak duit kan. Tapi FAM pada saya idea nak tipu ni tak timbul daripada FAM. Tak mungkin. Jadi tapi itulah, kita rakyat ni, kita tunggulah apa yang berlaku. Selepas ini saya rasa semua pun tak lepas tangan, orang katalah. It's not my fault. Kan? Semua akan lepas tangan. Yang rugi, yang malu ialah kita. Maruah kita, negara kita. Okey guys, jadi itulah antara beberapa video kekecohan pada sidang media FAM beberapa hari yang lepas. Semua tertunggu-tunggu ni, termasuklah aku sendiri guys. Apabila ada di Facebook, di YouTube, ada yang mengatakan nanti petang ini akan berlangsungnya sidang media FAM pukul 3, waktunya 3 jam 3 petang waktu Malaysia. Okey, kita pun tertunggu-tunggu. Kita pun fikir alhamdulillah akhirnya kita akan dapat jawapan lah. Tapi apabila sidang media tersebut berlangsung, timbalan presiden kalau anda semua tak tahu, okey, yang warga Malaysia yang berbangsa India itu adalah timbalan presiden FAM. Tapi itulah, ramai orang Malaysia juga tak faham apa yang dia cakap. Maksudnya bukannya tak faham bahasa Inggeris, dia memang cakap dalam bahasa Inggeris, dia beri penjelasan dalam bahasa Inggeris, tapi percakapan yang keluar daripada mulut dia tu kami tak faham, kurang jelas. Okey, dan wartawan juga ada menanyakan banyak soalan, tapi dia pun tak boleh nak jawab. Timbalan presiden FAM pun tak tahu nak jawab. Bila wartawan tanya soalan, dia just, apa yang dia jawab adalah okey, kami akan take note, kami akan ambil perhatian lah. Itu sahaja jawapan dia. Jadi wartawan pun marah lah. Wartawan tanya siapa yang mengidentifikasi 7 pemain itu, dan siapakah yang menyediakan dokumen-dokumen pemain-pemain itu. Ada yang dia jawab, ada yang dia tak jawab. Jawab pun macam nak tak nak aje. Faham tak? Macam dia sendiri pun tak tahu apa yang dia nak jawab. Kalau nak buat sidang media, kenalah bersiap sedia. Kita orang Malaysia ni semua nak tahu ini benda kecil, ini benda besar, bukannya benda kecil. Perkara ni dah memalukan bola sepak Malaysia. Jiran-jiran semua tengah gelakkan kita. Jiran-jiran semua tepuk tangan, tahu tak? Ini aku jujur ni, jiran-jiran semua tepuk tangan. Dan ramai yang banyak persoalan lah kenapa sampai ada tuduhan kepada Indonesia. Itu pun memalukan Malaysia tau. Mereka tak bersalah, Indonesia tak bersalah, tapi ada yang tuduh Indonesia, sampai kita netizen Malaysia ni dengan netizen Indonesia bergaduh di medsos. Okey, memburukkan satu sama lain di atas tuduhan ini. Dan aku sendiri pun udah syak. Aku tak ada bukti, tapi aku memang dalam hati aku, memang aku 100% kepada Vietnam lah. Sebab FIFA masa keluarkan surat pun, FIFA dah bagi tahu. Dia tak bagi tahu, dia tak sebut nama Vietnam, tapi dia cakap sehari selepas perlawanan antara Malaysia lawan Vietnam, satu aduan telah FIFA terima. Maknanya Vietnam lah. Vietnam selama ni membantai Malaysia, mengalahkan Malaysia. Malaysia tak pernah menang lawan Vietnam 10 tahun. Tiba-tiba malam itu Malaysia lawan Vietnam, Vietnam kalah. Malaysia bantai Vietnam. Jadi Vietnam rasa marah lah, malu, marah, dan mereka mengarahkan FIFA untuk menyiasat. Dan akhirnya FIFA menjumpai sesuatu yang salah. Jadi itu yang kita rakyat Malaysia ni nak tahu guys. Ada wartawan yang tanya, Indonesia boleh buat, kenapa Malaysia tak boleh buat? Tapi ada yang mereka jelaskan, Indonesia undang-undang lain, Malaysia undang-undang lain. Semua itu termaktub di bawah undang-undang Malaysia. Kita tak boleh suka-suka nak menyebarkan salah silah keluarga mereka. Ini Facundo Garces berasal daripada ini, maknya berdarah ini, tak boleh. Dilindungi oleh undang-undang Malaysia. Okey, ini penjelasan kepada ramai yang tanya, tak kisahlah orang Malaysia ke,
orang Indonesia ke, ramai yang tanya kan. Sebab apa FAM tak boleh nak memberitahu? Mungkin ada urusan antara FAM dengan FIFA masih belum selesai. Mungkin itu sebabnya, ataupun atas sebab undang-undang Malaysia. Mungkin undang-undang Malaysia ni tak membenarkan. Begitulah guys ya. Okey, itu tak apa. Masalahnya wartawan tanya bila 7 pemain ini masuk Malaysia, sampai Malaysia, dan bila mereka mendapatkan kartu ataupun IC, kad pengenalan Malaysia. Itu pun dia susah nak jawab. Sampai wartawan marah. Kamu sepatutnya lebih tahu hal ini, tapi kamu kata kamu tak tahu. Begitulah guys, lebih kurang begitu lah. Wartawan marah. Di Indonesia bisa, kenapa di Malaysia tidak bisa? Lebih kurang begitu guys. Okey, jadi itulah. Dulu rakyat Malaysia ni macam tak nak mengakui apa yang Indonesia buat, tapi bila dah jadi macam ni, ramai yang mempersoalkan. Sepatutnya kita contohi apa yang PSSI buat, kita contohi apa yang Indonesia buat. Sekarang ramai yang sudah sadar, supaya ianya tidak akan menjadi apa orang kata, salah di masa hadapan ya. Bila disebarkan kepada umum, kita dah tahulah. Tapi tak boleh nak buat apa lah guys, sebab undang-undang dekat Indonesia lain, undang-undang dekat Malaysia lain kan. Mungkin FAM pun termaktub dalam undang-undang, tak bisa untuk menunjukkan kepada publik kerana ada undang-undang. Mungkin begitulah. Tapi enggak apa-apa lah guys 30 hari bulan 10, hujung bulan ini akan kita ketahui apakah nasib FAM dan 7 pemain itu, dan adakah mata poin kemenangan Malaysia ke atas Vietnam tu akan dipotong. Sebab Nepal pun dah buat aduan rasmi ya. Nepal pun dah membuat aduan rasmi guys. Selepas Vietnam, Nepal. Sebab sewaktu Malaysia menang ke atas Nepal 2-0, yang menjaringkan gol adalah salah seorang daripada 7 pemain itu. Jadi Nepal telah membuat aduan rasmi. Nepal pun nak menang gratis 3-0, sama kayak Vietnam ya. Tapi hujung bulan ini kita akan tahulah guys, apakah nasib FAM dan 7 pemain warisan itu. Jadi aku harap kepada yang mendukung, kepada yang menyokong sepak bola Malaysia, terima kasih. Dan aku harap doa daripada kalian semua untuk Malaysia mendapatkan berita yang baik lah. Okey, kita telah dimalukan oleh satu dunia, bukan saja di Asia, bukan saja jiran-jiran saja yang ketawakan kita, tapi satu dunia mentertawakan bola sepak Malaysia sekarang ini ya. Jadi apa-apa pun, bagi aku sidang media FAM adalah sia-sia, percuma. Kalau dalam bahasa Indonesia, percuma saja. Sidang media itu percuma aja, tetap tidak ada apa-apa jawapan. Jadi enggak buat pun enggak ada apa-apa masalah. Sidang media itu enggak ada apa-apa masalah. No problem. Sebab udah buat sidang media pun kita tidak mendapat jawapan. Jadi itu sajalah video daripada hari ini guys.